kerusi Dewan Undangan Negeri di dalam Negeri Sembilan bersama-sama dengan Tuan Haji Kamarul sebagai satu sokongan solidariti kita kepada pejuang-pejuang kebangkitan rakyat agar nanti kita boleh merealisasikan kebangkitan rakyat yang diterjemahkan dengan kemenangan kita di Negeri Sembilan. Dan seterusnya pada waktu ini saya berada di N19 Johor untuk juga memberikan tanda solidariti kita kepada adik kita Ustaz Nur Azman Muhammad yang mewakili Parti Islam Malaysia menawarkan diri di N19 Johor bagi membantu rakyat Negeri Sembilan menuntut hak-hak mereka yang dinafikan. Betul tak tuan-tuan? Alhamdulillah, kemarin dalam lebih kurang 5.30 saya cerita sikit lah Kak Noah. Habis saya habis dah tu. Tak ada siapa dah. Aisyah datang on the way. Okey. Nampaknya Johor mengambil betul ahli-ahli bakal-bakal ahli parlimen muslimat untuk datang kemari. Dalam lebih kurang 5.30, tuan-tuan, semenjak pilihan raya umum ni, saya yakin dan percaya rakan-rakan saya yang juga calon-calon Pakatan Rakyat, calon-calon PAS khususnya di Negeri Sembilan, kami bangkit bergerak bertemu dengan rakyat seawal pukul 7 pagi. Yang tu yang bateri dia agak weak ni. Seawal 7 pagi bertemu dengan rakyat. Habis ceramah umum, betul tak? Pukul 12.30 malam. Belum sampai rumah, betul tak tuan-tuan? Belum sampai rumah. Bukan sangat nak kemaruk nak jadi YB, tetapi kemaruk nak bantu rakyat. Betul tak? Ni makhluk mengganggu kita ya. Kemaruk nak bantu rakyat. Ya. Kemarin dalam pada sibuk merencana gerak kerja parti dan bertemu dengan rakyat pukul 5.30, kereta saya terbabas